Ya. Dari sini pun nampak hal kita kan. Akhirnya berjaya. Woi, berat lah ni. So kita lagi buat 1, 2, 3 lagi untuk halang lah. So yang ni kita spread senang kita akan join lah, boleh jadi satu kan, menjadi satu. So agak take risk lah ni sebab bambu sangat berat punya berat dia 50 kilo lebih kan. Lagi-lagi kalau seorang-seorang kita nak angkat kan, yang tu agak risk sikit lah, memerlukan nekat yang tinggi, memerlukan kesabaran yang tinggi untuk nak berjaya setakat ni. Setakat ni sukses. So kayu kita kena angkat dulu, jangan lama-lama takut aneh-aneh ke apa kan, sebab ni melibatkan kayu-kayu yang besar, yang berat. So satu je, kalau nak buat benda-benda ni, so jangan mengharap apa pun pada siapa pun. Kalau nak buat, just buat, jangan duk fikir lah. Kalau duk menunggu nanti kita keluar, buat setakat mana kita mampu. InsyaAllah alhamdulillah setakat ni mudahan final lah sampai